jelas ya. Baik, semula dalam Violence Richard Plus hari ini kita akan bercerita sedikit tentang WrestleMania 42 match card ya, Full Order 491, dan WrestleMania ini akan berlangsung pada hari Ahad di Las Vegas ya, dan akan berlangsung di Stadium Keramat untuk the Raiders ya, the Raiders Las Vegas Raiders, LV Raiders ya, LV Raiders, Las Vegas Raiders. Okay, yang berlangsung di Allegiant Stadium ya, Allegiant Stadium. Dan kalau dia kata pada hari apa, hari Sabtu Ahad kah, bermaksud kita akan tengok night one pada hari pagi hari Ahad, saya rasa night one. Night 2 pagi hari Isnin, saya rasa ikut timing di Amerika ya. Okay, WrestleMania 42. Okay, kita tengok apakah dia punya match card dia. Kita tengok dulu ya. Untuk night one adalah division diwakili oleh Logan Paul dan Austin Theory. Mereka adalah the new tag team champion dan telah mengalahkan Jey and Jimmy Uso menentang ISO Speed. Dengan ISO Speed tiga orang ni, Logan Paul, Austin Theory, ISO Speed akan menentang The Uso dan LA Knight. Yes, LA Knight yang selalunya mengutuk the bloodline semua tu, kini terpaksalah kerana LA Knight pun kena disenaraikan dalam antara superstar yang mewarnai rasanya begitu, terpaksalah join lah, tak apa. Okay, kemudian pada AJ Lee, isteri kepada CM Punk, berdepan dengan Becky Lynch untuk WWE Women's Intercontinental Champion. Dan saya rasa mungkin Becky Lynch akan menang lah, dan AJ Lee akan lose the title untuk boleh fokus kepada benda-benda selain daripada wrestling lah. Kerana AJ Lee itu masuk sebab Royal Rumble, dan so kan ada beef dengan Becky Lynch. Okay, the man. Next ada Jacob Fatu menentang Drew McIntyre in an unsanctioned match. Kerana Drew McIntyre lost the title to Cody Rhodes akibat daripada gangguan Jacob Fatu sewaktu Hell in a Cell match antara mereka dua, Drew McIntyre juga Cody Rhodes. Apakah preview je ada preview. Nombor 4 adalah Stephanie Baker ni di dunia NXT ya. Stephanie Baker versus Liv Morgan for the Women's World Championship. Okay, saya rasa nanti kita prediction nanti ya. Okay, just to say juga apa match card ya. Nombor 5 adalah Seth Rollins versus Gunther. Okay. Nombor 6, The Irresistible Force, Nia Jax and Lash Legends versus Charlotte Flair and Alexa Bliss versus Bayley and Lyra Valkyria versus The Bella Twins. Dan Bella Twins ini Nikki tak dapat, jadi dia panggil siapa, lupa saya nama dia. Nikki akan diganti oleh siapakah, some wrestler saya lupa, tapi legend juga lah, legend. Okay, four-way for the WWE Women's Tag Team Champion. Itu untuk malam yang pertama tu ya, match 6. Dan match 7 untuk tutupkan semua ini, iaitu Cody Rhodes menentang Randy Orton bersama dengan Pat McAfee for the Undisputed WWE Championship. Pat McAfee akan berada di sebelah Randy Orton. Okay, bermula pada 6 PM lah Eastern Time, dan dapat tonton dalam Netflix dan juga dalam ESPN jugalah. Okay, nah, for night one untuk night one ni, saya rasa untuk match yang pertama itu, saya rasa mungkinlah The Uso and LA Knight akan menang. Ini pun match yang no title match, match biasa saja. Okay, untuk yang kedua ni AJ Lee dan Becky Lynch, saya rasa Becky Lynch akan menang lah sajalah, kerana AJ pun nak drop title untuk fokus dengan benda lain lah luar daripada wrestling. Okay, bagi Jacob Fatu dengan Drew McIntyre, I think saya rasa
Drew menang lah. Drew menang sebab memang UAE memang nak fokus kepada Drew sebagai the real badass heel. Ya, Drew menang lah. Drew menang tu ni. Sandy Booker, Liv Morgan, I think Liv Morgan akan menang lah. Liv Morgan saya tengok dia punya promo dia sangat kuat lah. Promo dia pun agak mantap. I think Liv Morgan akan menang lah. Ni for the fatal 4-way match for the WE World Tag Team Championship. Ini saya rasa akan jatuh kepada Bayley dan juga Lyra Valkyria. Kerana Bayley ni pun kan. I think they will win. Bayley dan juga Lyra Valkyria akan menang kali itu. Ni Cody Rhodes dan juga Cody Rhodes dan Randy Orton. I think saya rasa finally Triple H akan beri muka dengan member lama dia, a good friend, iaitu Randy Orton. Randy Orton akan menangi title dia. He will win his 16th title dan mungkin boleh menyamai rekod John Cena for the 17th title. Kalau John Cena dah pun mengatasi Ric Flair punya title sekarang ini, dan title adalah Randy Orton juga Ric Flair sama title sebenarnya, sama title. Okey, itu night 1. Jom tengok untuk night 2. Okey, rasanya itu untuk night 2 kita ada tak banyak match. Most banyak untuk night 1. Night 2 ni tengoklah Obafemi versus Brock Lesnar, kata Paul Heyman ya. So Obafemi dan Brock Lesnar, I think, dan saya rasa Obafemi akan menang lah. Walaupun Obafemi akan banyak terkena F5, tapi Obafemi akan menang menentang Brock Lesnar. Maksudnya Brock Lesnar sebagai tradisinya untuk pass the torch, pass the baton untuk new wrestler. So I think dia akan upkan Obafemi. So ya, Obafemi for sure dia akan menang ya. Ini Intercontinental Championship ya. Penta sebagai champion akan menentang Devon Evans versus Dragon Lee versus JD McDonough versus Rusev and versus Rey Mysterio on a ladder match. Maksudnya ladder match ini title tadi akan diikat di atas tu, dan wrestler ni akan dapat menang sekiranya mereka boleh ambil title tu daripada atas menggunakan ladder. Itu ladder match ya. Untuk ini saya rasa dan yakin kemenangan akan diberikan kepada Devon Evans. I think so lah, kerana mereka ni betul-betul WWE cuba nak naikkan bintang muda ini yang lebih connect kepada Gen Z dan juga Alpha sekarang ini. Bintang muda dah. Okay, dan untuk Women's World Championship ya, Jade Cargill versus Rhea Ripley, for sure lah Rhea Ripley akan menang lah. Rhea Ripley akan menang kerana sebab tertentu lah. Mungkin kerana itu masanya Rhea Ripley menang title lah. Dah lama dia tak menang title lah, semenjak dia drop the title kerana dia ada injury ke apa dulu dia drop title. Okay, dan untuk United States Championship, Sami Zayn menentang Trick Williams. Okay, ini saya rasa Trick Williams akan menang kerana sekarang ini saya tengok posisi WWE nak menaikkan bintang-bintang NXT sebagai superstar lah ya. Okay, and also Finn Balor versus Dominic Mysterio. I think Dominic Mysterio akan menang lah. Dia akan menang. Finn Balor akan kalah, walaupun Finn Balor akan memanggil semula alter ego nya itu alter ego dia Finn Balor tu The Beast ke alter ego dia. Saya lupa dia alter ego dia. Dia keluarkan alter ego dia. Dan finally for the World Heavyweight Championship, CM Punk versus Roman Reigns. I rasa Roman Reigns akan menang, dan Roman Reigns akan mulakan lagi trendnya dan akan jadi full time wrestler lah, bukannya part time lagi, full time, because I believe CM Punk dah over sangat. So it's time that Roman Reigns take back his title and take back what is his for the longest time. So Roman Reigns akan menang. Roman Reigns akan menang untuk night 2 guys. Itu je guys, prediction saya untuk WrestleMania 42. Betul ke tak? Tengok result dia.